Mana nak cerita kat orang? Cak, banyak jadi. Okay. Ya, dah menguap. Okay, yang lagi satu tu YouTube Mira dah 91k Alhamdulillah. Tadi 91.5 something macam tu Mira check. Alhamdulillah. Satu lagi kita orang baru turun, ada pada tukar baju, ganti baju kedua tu turunlah bawah untuk pergi dekat set kan. Turun kat bawah, dia tunjuk kat Mira, Alhamdulillah Ihim punya apa tu music video sikit lagi nak 700k. Dia cakap macam gitu. Dia kata lepas tu ramai orang DM Ihin cakap ada hikmah Ihin stay dengan Mira sebab maybe nak Allah nak jawab doa Ihin yang nak celebrate 100k dengan Mira. Itu Mira malah dengar, Mira buat macam malah dengar. Mira macam macam gitu. Lepas tu dia marah. Dia macam sudah kau tak nak cakap. Lepas tu dia jalan-jalan lagi. Lepas tu Mira cakap kenapa? Mira macam apa ni? Faham tak? Bila orang tengah excited nak bersembang, atau bila kita ni macam jadi joy killer, macam tu lah dia punya reaction. Dia macam Mira gurau je. Terus tak nak duduk dengan Mira. Terus macam jalan pergi jauh-jauh. Mira kata, dalam hati Mira cakap, dalam hati Mira macam, ya ke kau ni nak jauh daripada aku? Duduk kejap Mira tengok. Tiba-tiba ada dekat belakang Mira. Mira sedih kejap je nak apa tu, nak tarik muka dengan Mira. Dia ingat dia boleh duduk jauh lama-lama kot. Mira tengok main pula dah. Lepas tu Mira pergi cakap dekat yang abang-abang bro tu kan. Mira pergi cakap, kita adik muka dengan Mira. Dia terasa dengan Mira, kita orang tengah gaduh ni. Nanti dia orang gelak. Dia kata korang ni tadi okey, sekarang nak gaduh-gaduh pula, nak tarik muka pula. Tapi kejap je, tak sampai setengah jam pun, tak sampai 20 minit macam tu pun. Tak tahu kenapa dia cepat sensitif sekarang. Maybe dia penat sama kot semalam. Mira pun penat, tapi Mira still macam have fun. Mira penat ke? Tapi Mira macam still have fun. Macam faham tak? Macam yang macam tengah enjoy the moment. Tapi dia dah macam aduh, lawak betul lah. Di mana Mira pun tak tahu